Makin besar periuk, makin besar keraknya. Pernah dengar tak peribahasa ni? Tak salah orang tua ni buat peribahasa tu. Sebab kalau kita tengok dari konteks kekayaan, siapa yang makan gaji, makin tinggi pangkat dia, makin banyak liability dan hutang-hutang dia. Sebab tu ramai yang kena bekerja sampai umur 60. Sedangkan kalau kita jumpa circle yang betul, dapat mentor yang betul dan kita tahu ilmu uruskan kewangan, kita boleh pencen awal. Alhamdulillah, sejak saya join Public Gold, saya bukan sahaja simpan emas bersama dengan Public Gold, tapi saya juga sertai Circle G100 Network. G100 Network ini adalah rangkaian penyimpan emas yang terbesar dalam Public Gold dengan kekuatan seramai 900,000 orang penabur emas, dan kita ini belajar ilmu kewangan bila kita dah mula menabur emas. Dan Circle G100 Network ini sangat positif dan sangat sukakan ilmu, sebab tu kita banyak sangat kelas-kelas kewangan bagi penyimpan emas kami. Alhamdulillah, disebabkan saya buat Bisa Public Gold ni, saya boleh pencen awal. Sebab tu saya boleh jogging di pagi hari tanpa perlu fikirkan perlu masuk meeting. So, kalau anda nak sertai G100 Network, anda perlu menabur emas di Public Gold. Public Gold anda boleh menabur serendah RM100, dan emas-emas di Public Gold semuanya emas fizikal. Public Gold sendiri adalah syarikat yang sangat kukuh, nombor 1 di Malaysia, yang dah beroperasi melebihi 17 tahun, dan kini Public Gold dah pun berkembang di Indonesia. Jadi tak kiralah anda orang Malaysia, Indonesia, Brunei atau Singapura, anda boleh join Public Gold dan sertai G100 Network untuk dapatkan emas anda, dapatkan ilmu kewangan anda, dapatkan mentorship dan peluang untuk bina passive income 4 ke 5 angka. Untuk sertai kami, boleh isi borang biru, dan untuk lebih banyak ilmu kekayaan, boleh follow saya.